Pernah dengar jambu dalhari? Ramai sangka ia sama seperti jambu biasa, tetapi sebenarnya buah ini mempunyai beberapa kelebihan yang menyebabkan semakin ramai petani mula menanamnya. Antara tarikan utama jambu dalhari ialah buahnya yang bersaiz besar, mempunyai isi yang tebal, rangup apabila dimakan dan mengandungi kandungan air yang tinggi. Rasanya pula manis dengan sedikit rasa masam yang menyegarkan, menjadikannya sesuai dinikmati begitu sahaja atau dijadikan jus dan salad buah. Selain itu, penampilannya juga sangat menarik. Apabila masak, kulit buah berwarna merah terang hingga merah keunguan menjadikannya lebih mudah menarik perhatian pembeli di pasaran. Faktor ini memberikan nilai komersial yang baik kepada pengusaha. Namun begitu, jambu dalhari juga mempunyai satu keunikan yang menarik untuk diperhatikan. Tidak semua buah yang dihasilkan mempunyai bentuk dan warna yang sama. Ada buah yang lebih bulat, ada yang sedikit lonjong. Manakala warna kulitnya juga boleh berbeza daripada merah muda hingga merah yang lebih gelap. Perbezaan ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tahap pendedahan kepada cahaya matahari, kaedah pembajaan, umur buah serta keadaan persekitaran semasa proses pembesaran. Walaupun begitu, setiap buah tetap mempunyai keistimewaan tersendiri dan inilah yang menjadikan jambu dalhari semakin menarik untuk ditanam dan diperhatikan. Satu lagi keistimewaan jambu dalhari terletak pada bahagian isinya. Apabila buah benar-benar matang, warna merah pada kulitnya akan mula meresap ke bahagian isi, menghasilkan rona merah yang sangat menarik. Ciri ini menjadikan jambu dalhari kelihatan lebih premium dan berbeza daripada kebanyakan varieti jambu yang lain. Inilah antara karakter unik jambu dalhari yang jarang ditemui pada jambu biasa. Selain cantik dipandang, warna isi yang kemerahan juga menambahkan daya tarikannya, sama ada untuk dimakan segar mahupun dijadikan hidangan istimewa. Jika anda bercadang untuk menanam jambu dalhari, kaedah pembiakan yang paling disyorkan ialah melalui teknik tut atau air layering. Kaedah ini lebih sesuai kerana anak pokok yang terhasil akan mewarisi ciri-ciri pokok induk, sama ada dari segi kualiti buah, rasa mahupun hasil pengeluaran. Selain itu, pokok yang dibiakkan melalui kaedah tut juga lazimnya lebih cepat mengeluarkan buah berbanding pokok yang ditanam daripada biji. Sebab itulah kebanyakan pengusaha dan nursery memilih kaedah ini bagi menghasilkan anak benih jambu dalhari yang berkualiti dan mempunyai ciri yang seragam. Teknik tut ialah kaedah pembiakan pokok dengan menggalakkan akar tumbuh pada dahan yang masih melekat pada pokok induk. Caranya, kulit dahan dibuang membentuk satu gelang, kemudian bahagian tersebut dibalut dengan medium lembap seperti sabut kelapa atau tanah dan dibungkus menggunakan plastik. Selepas beberapa minggu apabila akar telah tumbuh dengan baik, dahan itu dipotong dan ditanam sebagai anak pokok baharu. Kelihatan akar jambu dalhari ini telah mula tumbuh dengan banyaknya. Ini merupakan petanda bahawa proses tut telah berjaya dan dahan tersebut sedang membentuk sistem akar baharu. Pada peringkat ini, akar masih berwarna putih dan lembut kerana ia merupakan akar muda yang sedang aktif membesar. Semakin banyak akar yang terbentuk dan semakin matang keadaannya, semakin tinggi peluang anak pokok untuk hidup apabila dipindahkan ke dalam polybag atau terus ditanam di tanah. Itulah perkongsian ringkas kami mengenai pokok jambu air dalhari. Semoga perkongsian ini dapat menambah pengetahuan dan memberi manfaat kepada anda, sama ada yang baru ingin mengenali variety ini maupun yang bercadang untuk menanamnya.
Sekiranya anda berminat dengan lebih banyak perkongsian mengenai tanaman buah-buahan, tip penjagaan dan pengalaman sebenar di kebun, jangan lupa ikuti saluran ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.